Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Selamat petang. Terima kasih Datuk dan pihak Pabigol kerana mengadakan majlis yang sangat meriah pada hari ini. Yang mana tuan-puan, saya melihat, saya dah impikan saya akan berdiri di atas stage, poster yang besar gambar saya ni sejak 15 ke 20 tahun yang lalu lagi sebenarnya. Saya masih ingat tuan-puan, waktu tu kami baru mendirikan rumah tangga. Dalam keadaan saya tak berapa bersedia dari sudut kewangan. Jadi kehidupan kami agak struggle. Alhamdulillah Allah bagi rezeki setahun setengah, setahun setengah 2 tahun seorang anak. Setahun setengah 2 tahun seorang anak. Jadi anak kami sampai hari ini alhamdulillah dah 8 orang. Alhamdulillah. Jadi tuan-puan, di sebalik rezeki itu dia ada cabaran lah. Maksudnya kita mengalami tekanan kewangan. Saya seorang bekerja eksekutif rendah, gaji pun sangat rendah. Isteri saya suri rumah, tak ada pendapatan, dan kehidupan waktu itu kami sangat struggle. Jadi pada ketika itulah saya lihat, saya tak pandai bisnes tuan-puan, saya tak pandai bisnes, saya tak ada pengalaman. Saya fikir kalaulah saya dapat cari ekstra RM10 pun dah cukup bagus dah bagi saya. Saya tak tahu macam mana nak cari ekstra RM10. Jangan cakap 100, jangan cakap 1000, jangan cakap RM10,000. RM10 pun saya tak tahu. Saya tak ada pengalaman dalam bidang bisnes. Bahkan sebelum tu saya melihat bisnes ni sebagai orang yang tak ada masa depan, belajar tak tinggi, buat bisnes. Itu pandangan saya pada ketika itu. Hinggalah saya tersepit dari sudut kewangan. Saya fikir macam mana lagi saya nak keluar daripada masalah ni. Kalau saya tunggu kenaikan gaji, lepas kerja setahun naiklah RM50, naiklah RM100. Dan saya ingat saya bekerja selama 11 tahun, jarang kenaikan gaji saya tu lebih RM200, jarang. Jadi macam mana saya nak ubah kehidupan tuan-puan? Pada waktu itulah kami, suami isteri, mencari peluang. Kami lihat pada waktu itu bisnes pertama kami adalah bisnes MW, direct selling. Jadi pada ketika itu tuan-puan, kami melihat kejayaan orang lain. Pada ketika itu bila kami nampak peluang bisnes MW, saya tengok, wah, orang biasa-biasa pun boleh berjaya. Tak ada kelulusan pun boleh berjaya, profesional pun berjaya. Bahkan lepas tu saya tengok anak muda usia 28 tahun dah macam tuan muda SJ tadilah, dah boleh pergi melihat dunia, tak kerja ada duit. Saya rasa wow, saya pun nak ubah kehidupan macam tu jugalah. Okay, jadi saya pun belajarlah buat bisnes MW. Dan pada waktu tu MW Malaysia dia buat diamond recognition ni setiap bulan. Jadi saya sentiasa check dalam majalah dia bila diamond recognition di Dewan Merdeka PWTC. Setiap bulan memang saya pergi dengan isteri saya, pergi melihat kejayaan setiap bulan tuan-puan, untuk cari inspirasi. Jadi kalau dekat Dewan Merdeka tu tuan-puan, saya duduk di Dewan Merdeka tu dia ada dua level. Saya duduk di sebelah sini. Saya duduk atas supaya saya duduk depan tu saya tengok siapa achievers, siapa leaders. Memang kami sentiasa duduk kat situ. Sampai ada beranak pinak pun kami pergi juga, husband and wife pergi tengok kejayaan orang lain. Jadi pada waktu itulah tuan-puan, saya dah biasa dah melihat kejayaan. Saya dah biasa tahu dah cabaran, sehingga saya rasa cabaran kesusahan tu dah bukan lagi kesusahan. Sebab kita dah tengok jalan hidup orang lain. Cabaran kesusahan tu adalah sebahagian daripada kejayaan. Dia bukan halangan tuan-puan, sebahagian daripada kejayaan. Jadi pada ketika itulah saya dah tanam cita-cita, kalau orang lain boleh berjaya, saya pun mesti boleh berjaya. Itu kami husband and wife. Dan kami pun dah fikir dah satu hari nanti kita akan naik stage, foto kita besar, orang akan tengok, orang akan recognize kejayaan kita. Okay? Alhamdulillah saya dapat capai diamond bukan dalam MW, dalam Pabigol. Terima kasih Datuk. Jadi tuan-puan, jadi saya sebelum Pabigol saya dah buat bisnes macam-macam lah. Yang paling lama ialah direct selling MW. Bisnes yang sangat bagus, saya sangat respect. Tanpa MW mungkin saya tak berdiri atas stage hari ini. Mentor kami adalah Executive Diamond MW, Hajah Nurtini dan arwah Haji Ramli, dah meninggal dunia tahun lalu. Okay? Mereka ni lah yang tuan-puan yang banyak mendidik kami daripada tak tahu bisnes. Jadi saya ingat kata-kata dia, bila saya tak pandai tuan-puan, dah tak ada pengalaman, dia cakap, Zul bodoh buat, dia cakap. Maksudnya buat dulu faham kemudian. Ayat yang saya guna untuk murid-murid saya, buat dulu faham kemudian. Dah tak tahu apa-apa, belajar, bodoh buat macam apa dia buat. Jadi saya belajar tuan-puan. Training saya tak pernah skip tuan-puan. Tak pernah skip.
training dia recommend, saya pergi. Training team lain pun saya pergi juga tuan-tuan. Sebab saya nak ubah kehidupan tuan-tuan. Saya tahu, saya nak berjaya, saya mesti kena tahu apa yang orang berjaya tahu. Saya kena buat apa dia buat, saya akan dapat apa yang dia dapat. Jadi training tak pernah sikit. Tapi training every tak mudah macam public goal tuan-tuan. Seminggu minimum 2 kali. Seminggu minimum 2 kali, setiap training memang kena bayar. Jadi bayangkan tuan-tuan, ada anak yang ramai, setiap kali nak pergi training tu nak kena hantar. Anak bukan seorang 2 orang tuan-tuan, ramai. Jadi setiap kali pergi training nak kena bayar orang untuk jaga anak, pergi training, belajar. Biasa training lepas habis belajar, habis kerja, balik rumah cepat-cepat. Isteri saya dah siap-siap kan. Saya ambil dia, pergi hantar anak rumah orang, penjaga. Rumah penjaga tingkat 3 tuan-tuan. Saya duduk rumah flat lah. Rumah saya tingkat 1, rumah penjaga tingkat 3. Jadi ambil anak, hantar seorang-seorang. Lepas tu pergi training, balik biasa pukul 11, pukul 12. Ambil kutip pula masuk dalam kereta. Daripada tingkat 3, anak dah tidur tuan-tuan, angkat seorang-seorang, masuk dalam kereta. Balik rumah, angkat pula seorang-seorang, masuk dalam rumah. Macam itulah rutin tuan-tuan sepanjang 7 tahun saya buat MB. Macam itulah rutin. Memang penat tuan-tuan, penat. Training saja pun saya dah penat lah tuan-tuan. Tapi saya fikir kalau saya tak buat ni, apa lagi? Apa jalan yang lebih baik untuk saya? Saya fikir isteri saya tak ada pendapatan. Anak ramai. Anything happen kepada saya, apa nasib isteri dan anak-anak saya? Mentor saya Haji Ramli sebut, Zul, bos you tak hantar beras rumah you kalau anything happen kepada you. Jadi saya fikir saya tak ada jalan lain. Saya mesti berjaya. Saya tak ada pilihan. Saya tak ada pilihan tuan-tuan. Jadi saya bekerja kuat tuan-tuan. Akhirnya lama saya buat MBA. Buat tak jadi berapa tahun tuan. Lepas 7 tahun tu saya ingat income saya dalam 1,000 lebih. Training tak pernah skip tau. Tapi adalah cabaran sebab bila kita ada mentor tuan-tuan, bukan sahaja kita belajar daripada kejayaan dia. Kita juga, saya paling banyak belajar daripada kesilapan dia. Saya banyak belajar daripada kesilapan dia. Dan hari ini saya membina tim dan saya tak ulangi lagi kesilapan yang mentor saya buat. Okay? Jadi proses belajar banyak tuan-tuan, pergi kelas, baca buku, associate, penat tuan-tuan belajar, hasilnya tak seberapa. Okey, lepas tu tuan-tuan, lepas 7 tahun saya buat MBA, saya dah ada pendapatan lah. Sambil MBA saya buat macam-macam lah, berniaga kek, isteri saya buat kek, buat cupcake, dog gift. Kita boleh buat duit banyak sebab walaupun tak berjaya lagi dalam bisnes MBA, tapi pengalaman tu dah ada. Pengalaman bisnes dah ada. Saya pergi sambil buat MBA lagi, lepas tu saya pergi belajar dengan jutawan pasar malam. Jutawan senyap, Chef Lee. Saya belajar, saya boleh buat nasi lemak 25 lauk dalam masa sejam tuan. Skill saya. Saya boleh buat cakoy, tu saya belajar buat. Saya pun MBA buat, bisnes makanan buat. Jadi isteri saya pun boleh buat biskut raya, memang boleh buat duit. Jadi waktu tu saving dah ada Saving dah ada. Lepas tu bila dah ada saving yang banyak, letak dalam tabung haji. Duit yang banyak ada, lepas tu lah baru saya kenal tentang emas. Daripada duit saya, bila saya tahu tentang emas, saya fikir bahaya ni. Sebenarnya duit kita pada bila-bila masa boleh tak ada nilai. Bila saya tahu tentang emas, mula-mula nak beli Dina Kelantan. Lepas tu susah nak beli Dina Kelantan. Saya dekat KL, nak beli dekat Kelantan, susah. Saya Google jumpa blog Mahaguru Syukur Hashim. Situlah saya baca. Sikit dekat situ saya jumpa public goal tuan-tuan. Saya baca habis blog dia tu. Habis artikel saya blog, saya baca. Lepas tu e-book Encik Syukur jual e-book RM80. Saya beli. Murah sangat RM80. 200 pun saya akan beli. Ilmu yang mahal tuan-tuan. Susah nak cari ilmu tentang emas waktu tu. Okay, saya beli, saya baca. Lepas tu, saya dah faham, saya pun beli emas public gold. $10,000 lah waktu tu. Asal duit jadi emas. Okay? Bila saya beli emas, public gold bagi free jadi dealer. Apa pula ni? Saya nak beli emas je jadi dealer pula dah. Jadi lepas tu saya pergi seminar, saya contact Cik Syukur, saya nak datang seminar emas. Saya tengok dekat blog dia ada seminar emas. Cik Syukur, ini seminar emas ke seminar bisnes emas? Dua-dua, emas ada, bisnes emas. Saya nak emas saja, bisnes saya tak nak. Insentif 1%, 2% tuan-tuan. Saya buat bisnes MBA 25%, 21%. Ni 1%, 2% ni apa bisnes ni? Jadi saya cakap saya tak nak bisnes, saya nak belajar tentang emas. Okey? Jadi saya pun bila saya simpan emas, saya rasa bagusnya simpan emas. Saya pun waktu tu tuan-tuan, saya dah menulis blog muhammadskifli.com. Tujuan dia ialah nak bagi inspirasi kepada anak muda